nampak asap. Habis jadi ni. Kena panggil Jagi, Cik Asri buka pump, lepas tu tolong Roger lagi dalam grup. Ada orang kat atas. Ada orang dalam? Di atas. Tolong seorang bawa nozzle. Okey, boleh buka air. Sampai ya? Okey, boleh turun. Ini takut dia roboh dalam atas ni. Okey, tak apa. Saya suruh boleh. Ada api lagi. Bismillah. Ada orang. Si baik dia keluarkan barang. Atas dia yang bakar. Atas ceiling dia roboh ni. Takut dia nak roboh lagi. Sini okey. Sana. Betul lah. Syasta. Ya, dah pergi. Alhamdulillah. Okey. Ini melanggar dinding. Bukan. Orang lain. Saya nak naik sampai. Tapi ada acara undangan ya? Apa tu? Yang tu yang dekat dam tu? Dam Payuk. Orang lain bukan saya. Wah, waduh. Tak, dia upload tak habis video. Dua-dua naik.
Tapi video tu tak habis. Dia sebab dia shoot dekat yang Yang itu je viral lah. Memang tempat itu lah. Memang kena lah. Tapi tak tahu orang kenal ke tak kan. Yang mana yang kenal. pakai itu tak masalah. Kau sama kan muda lagi. Ha? Apa tu? Siapa nama dia? Aiman. Yang langgar dinding tu. Ha. Aiman lah. Dia baru lagi. Aku tengok dekat Instagram dia. Nak kena basuh baju. Baju baru dah kotor. Tu dia tadi. Kita dah pun selesai khidmat khas. Kita dah pun selesai kebakaran rumah. Hampir melibatkan 2 biji rumah. Dan satu rumah tu sudah, satu bilik tu habis lah. Satu bilik tu hampir dikena, dan ruang tamu pun dikena shieling sahaja. Toilet habis, shieling habis roboh semua. Okey, itulah kita dah pun membuatkan pemadaman tadi. Selesai lah, alhamdulillah, supaya api tu tidak merebak lagi ke rumah sebelah ataupun ke bahagian-bahagian lain rumah tu. So selesai lah, insyaAllah. Nasib baik lah, jiran-jiran ataupun tuan rumah sendiri, saya tak pasti tadi, dah sempat keluarkan barang-barang perabot semua dekat ruang tamu tu, supaya tak kena air lah. Akan jadi water damage lah barang-barang tu nanti lah. So akan defect lah. So alhamdulillah. Tadi pun saya tengok ada pipe sudah dibuka dan ada dah tercabut dah kat toilet atas tu. Diorang cuba buat pemadaman juga. Cuma masih lagi ada lah bara-bara kat atas tu, dan ada api sedikit di penjuru bilik tu. Jadi kita dah padam semuanya. Dah tengok, cek semua dah tak ada bara lah, insyaAllah. Apapun, kita doakan yang terbaik lah untuk keluarga tu. Terima kasih guys yang dah tonton video ni sampai habis, dan dah like, share, komen dan subscribe. Tengok lagi video kita yang lain. Kita ada banyak video yang akan datang, insyaAllah. Banyak ada orang mengumpat saya pasal pertandingan tu yang Aiman tu pergi langgar tembok tu. Lepas tu saya nak lompat tak sampai pula. Yelah, sebab latihannya dibagi 7 kaki. Lepas tu kita buat punya latihan, kita buat extra 2 inci sampai-sampai 8 kaki. Mana maunya. Terima kasih guys, dan kita berjumpa di video akan datang. Assalamualaikum.